Salam sejahtera. Info sukan bola sepak. Tanpa sebarang khabar angin atau spekulasi awal, Johor Darul Ta'zim (JDT) mengejutkan kancah bola sepak tempatan dengan pengumuman rasmi pengambilan penyerang berbisa, Ajdin Mujagik, dari Sabah FC. Perpindahan ini berlaku secara tiba-tiba tanpa sebarang angin ribut, di mana beliau diperkenalkan melalui video khas di Stadium Sultan Ibrahim dan akan menyarung jersey bernombor 29. Pemain ini direkrut selepas mempamerkan prestasi luar biasa bersama Sabah FC musim ini dengan meledak 18 gol dan 2 bantuan jaringan dalam hanya 22 penampilan. Ajdin Mujagik menjadi pemain terbaru yang menyertai revolusi skuad Harimau Selatan dalam jendela perpindahan kali ini, mengikut jejak langkah nama-nama seperti Yago da Silva, Nene, Marcos Guilhem, Stuart Wilkin, dan Syama Kutti. Pihak pengurusan JDT mengalu-alukan kedatangan beliau ke rumah sang juara untuk menambah lagi kekuatan di jentera serangan pasukan.